Assalamualaikum semua dan kembali lagi kita dalam rancangan Tea Tarik Podcast by Webvantage Advisory. Dalam episod 3 iaitu kita akan membincangkan tentang pokai selepas raya. So stay tune, kita akan bersama dengan Fatin Rosli. Topik kita pada kali ini kita akan membincangkan tentang pokai selepas raya. Very deep kan? Yeah. So yes, topik ni sering kita memang selalu bincangkan sebenarnya. It always happen everywhere sebenarnya. Bila lepas raya je mesti pokai. That's why kita ada tetamu khas kita pada hari ini. Kita bawakan sepada bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan Ramadan iaitu kita ada Fatin Rosli. Hai. So Fatin dah berapa lama dalam industri as a financial planner? Okay. Thank you Amir for inviting me hari ni. I dah dalam industri ni about 6 tahun lebih. Wow, 6 tahun lebih lah jadi financial planner. So macam-macam klien PL dah jumpa kan? Ya. Betul tak? Macam-macam walks of life. Walks of life. Ya. Macam-macam cerita. Macam cerita. So nak tahu ceritanya? Yang gembira, yang sedih. Yes. So kalau nak tahu ceritanya, jom kita terokai bersama Fatin Rosli. Yeah. Okay Fatin. Tadi kita cakap pasal podcast selepas raya kan, topik dia kan. So sebelum kita bersembang kita ke arah podcast selepas raya, kita nak cakap pasal a few topik lah. So the first topik yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah perbelanjaan. Kita tengok balik kan, di bulan puasa beli di bazar Ramadan ke ataupun masak. So kalau macam Fatin tim yang mana? Beli kat bazar ke atau masak kat rumah? I tengah. Maksudnya hybrid lah. Dia macam mostly I masak dekat rumah. Tapi macam kita masak lah, of course. Macam tu kan. Okay. Ingat I macam ni masak. Macam tu kan. Okay. Ni I beli jugalah dekat bazar, tapi kita kurangkan lah beli kat bazar sebab I rasa macam masa bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, it's more time yang I spend dengan family. So I macam ada time untuk masak lah. Kalau hari-hari lain I macam kurang sikit nak masak. Kurang. Jujurnya Fatin kan. Itu I. Kan? So okay, kalau kita cakap pasal beli bazar apa benda kan, kalau you pergi bazar kan Fatin, apa biasanya menu wajib yang you akan beli? Okay. So selalunya menu yang I selalu tertunggu-tunggu masa bulan puasa ni lah kalau beli kat bazar, murtabak. Sebab I tak reti nak masak murtabak. Okay. Kan ada terus. So lagi satu sebab I rasa macam usually you akan nampak murtabak tu dekat bazar kan. Kalau tidak yang masa lain tak. Lepas tu dengan desserts lah. Dessert. Macam kuih-kuih muih so kan. dessert apa yang you tunggu selalu bulan puasa? Kuih muih tu macam yang hari lain tak ada ni. Dia akan muncul hari bulan puasa benda je. simple lah sebenarnya. Macam jelly. Boleh? Yang jelly merah. Jelly sirap merah tu. Yang tu macam mengimbau kenangan masa kecil-kecil. Sejuk-sejuk makan. Puasa. Sabar. Macam saya macam I kan actually the moment I tunggu adalah every time bulan puasa mesti I akan cari yang bentuk segitiga tu apa? Yang goreng tu. Samosa. Okay kan? Samosa gergasi tu I akan cari tu. Ataupun ayam percik. Ayam percik. Kalau pasal kan sekarang ni susah betul nak dapat ayam percik. Kalau pasar malam biasa tak ada. Kalau bazar baru ada. Ayam percik tu pula yang kalau paling rare kan yang kuah putih tu. Yang Kelantan kan? Itu Kelantan punya kot. Yang dia ada kuah merah dengan kuah putih. My favourite is actually yang kuah putih tu. Sedapnya. Lagi satu akok. Akok. Akok pula dah banyak perisa kan. Akok pandan. Akok original pun ada. My favourite is actually akok pandan. Akok memang susah nak dapat lah. Okay, so kita dah tahu dah kan makanan wajib kan. So the next question saya nak tanya Fatin ni, okay, kita dah beli dah ni. Kita dah pergi janji-janji pergi bazar kan. By the way, you pergi bazar mana selalu? I pergi dekat dengan rumah I, dengan Alam, dengan Elmina. So macam tapi macam yang selalunya yang paling besar dekat stadium lah. Tapi I macam kurang sikit pergi situ sebab jam. I malas. I jenis yang senang, accessible, boleh parking terus beli. Yes, betul. Turun kereta je ambil. Kalau boleh nak lalu drive through. Ada tak? Drive through tu melampau. I kalau boleh kan, I plan kan macam next time kan nak suggest lah dekat any organisation. Nanti jam lah. Dah drive through dah dia macam tu. Lepas tu bila you rasa nak reverse balik, nak tengok yang kat belakang, kau nak reverse kereta. So dilarang U-turn lah macam tu kan. Bijak betul.
Okay. So biasa kan kita pergi bazar semua, kita beli kan, kita bawa balik ni dah beli dah macam nafsu beli dah ni. So pernah tak you ada experience di mana you belikan nampak sedap, so bila you balik kan selalu kan, bila balik dah rasa macam tak sedap. Pernah tak? I pernah lah experience macam kita kan puasa kan, kita pergi bazar kan, expectation tu tinggi tau. Expectation tinggi. Lepas tu macam semua benda nak beli, nak makan kan. Lepas tu adalah yang masa dulu-dulu lah kot rasa. Sebab sekarang jarang sikit lah pergi bazar. Macam beli, lepas tu next day perut pun ada kak. Macam tu kan. Lepas tu ada yang macam ada yang isi kita harapkan banyak tapi sikit je pun. Ada yang baru-baru ni I beli nasi lemak tak ada sambal. Balik dah macam aku nak buka puasa ni. Aku nak buka puasa ni kan. Tak ada sambal. Masa dia jual tu dia hasilkan sambal. I rasa lah patutnya dia bagilah kan. Then masa you buka, I buka macam tara surprise. Oh my god, nasi lemak. Oh no. Nasi lemak kan? Nasi lemak without sambal is no. Tapi I macam sebab bulan kemaafan kita macam kita rasa kita maafkan je lah daripada kita nak patah balik kan. So kita maafkan je lah orang tu. Yelah, I mean tapi kecewa lah buka puasa tu. Nasib baik tak meniti air mata. Alah, sedihnya. Yelah, kita macam like kita benda tu bertutup. Nasi lemak kan bertutup kan. So macam like ni dia dah bungkus siap-siap kan. Dengar je azan kan macam like tertelai liur dah ni buka-buka. Tak ada sambal. Betul. My god, I think I punya experience yang kelakar is actually I beli tepung pelita. Okay, tepung pelita. Lepas tu balik dry kan. Like nak dulu. Tak tahu ni. The whole thing dah terkeluar. The whole thing terkeluar daripada dia punya pisang. Apa? Pisang daun pandan. Pisang ke pandan? Pandan. Daun pandan. Terkeluar. Sedihnya. So dia dah berkocak-kocak kat dalam plastik. I tak nampak. So macam sampai kita macam like tak buka lagi plastik masa tu. Dengar je azan macam okay nak makan tepung pelita lah kan. So buka-buka je macam kenapa basah? Tapi Asti tinggal daun je. Tapi Asti makan juga. Cedoklah dalam plastik tu makan. Sedih lah nak menitik juga lah mata. I punya experience which is very kelakar lah masa tu. Okay, so bila kita cakap pasal spend dekat bazar ni, everything semualah, betul tak? I mean, we all know that most of people here memang akan spend dekat bazar, betul tak? I mean, sebab especially for those yang career working woman and family kan, sebab dia orang tak sempat nak tak sempat masak. Sebab nak masak kan. Sebab nak masak. So I think bazar is memang memang number one lah. Macam you jenis yang bazar hopping tak? Just now tadi kita discuss kan, you ada cakap pasal bazar hopping kan. So boleh tak cerita sikit macam bazar hopping tu macam mana? It's like so macam I suka tengok juga dekat sekarang kan social media terpengaruh kan. So macam tengoklah kalau dekat dengan rumah I macam weekend lah, usually weekend lah kita akan pergi bazar. Kita akan tengok yang mana kita ada masa tu, pergi kat situ lah, pergi bazar tu just nak tengok, kata they recommend this place, makan dia sedap macam tu. So kadang-kadang I macam akan buat kalau bila ada berkelapangan lah. Tapi usually macam saya cakap tadi, macam bazar usually I jarang pergi. Kita pergi untuk dessert je, macam usually macam apa yang I buat tadi kan. I buat I masak kat rumah, husband I yang pergi bazar sebab dia yang berkeinginan macam kiranya nak makan tu, nak makan ni. Sebab bagi I masak yang simple je. Simple je lah. Apa? Satu dua lauk macam sebab anak I kecil-kecil lagi, so it's always like lepas tu sebab dia berpuasa, so kita nak motivate dia boleh berpuasa berpanjangan semua macam tu. So usually lauk akan ikut dia orang macam tu. So that's why kalau apa yang I tak masak yang I tak masak sangat or macam kita nak makan sikit-sikit je, yang tu kita akan beli dekat bazar lah macam tu. Biasanya yang wife ni dia akan lebih kepada surrender je lah. Maksudnya dia akan lebih ke anak dan husband. So dia just biasanya macam my sister pun dia actually cuit-cuit sikit je. Dia cuit sikit, yang ni sikit, yang tu sikit, anak dia punya food sikit. So dia bazar sikit, dan dah kenyang dah, cukup dah kan. Betul. Kurus kan sebelum. Betul. So lagi satu sebab I punya ni nak cut ke? Okay. Sebab dia busy. Tak mungkin je. Lepas tu sebab macam I kononnya kita hashtag kebaya raya. Kebaya macam tu? Kebaya yang fit ke kebaya yang kebarung tu? Kita tengok mana yang muat nanti. Aku rasa ujung-ujungnya jubah je. Ujung-ujung jubah je, sarung je. Kan. Sebab tu nak kena nak
I kurang lah sikit ada in terms of like nak pergi keluar. So nak beli sangat tu lah. So macam I masak apa yang ikut I punya calorie intake. So kita cuba. So macam at least macam once twice a week je yang macam cheat punya ni. So kita akan that's why kurang sikit lah pergi ke bazar. Okay. Macam for me actually I berbuka memang tak sangat sebenarnya. I berbuka pun tak sangat, sahur pun tak sangat. Saja nak cakap. Ya ke? Dia pun hashtag apa? Hashtag slim fit. Slim fit macam Melayu. Era macam tu kan. Slim fit kalau boleh nak size XS. Alah, yang timer ni pun kan. Okay, so sekarang yelah kita dah cakap pasal beli kat bazar kan. So to conclude that this discussion kan. So which one you rasa is actually more saving? Beli kat bazar ke ataupun masak? So I rasa macam kalau you nak pergi it's always both dia kena ada budget lah. Yes, betul. Sebab nak beli masak kat rumah pun you have to have like budget untuk groceries you. Betul tak? Yes. Macam mungkin groceries you usually in a month it's like 400, 500 apa. I think stick to it lah. Macam tu kan. Betul. So kalau macam untuk pergi bazar pun we should have like spend within your limits lah kiranya. Betul. Kalau macam sekali pergi janganlah sekali pergi 100 macam tu kan. Allah. Macam kan sekali pergi macam buat RM30 ke. Bagi I you budget ikut apa yang perlu and beli apa yang perlu sahaja macam tu. Okay, that's a very good tips. I think macam for Fatin as a keluarga lah kan, kalau pergi the whole family kalau pergi bazar, let's say kita tak ada put that you hybrid lah you memang weekend you memang pergi bazar the whole family. So kalau satu keluarga kecil you tu berapa you spend? I rasa macam I rasa it depends on makan tu apa jugalah. Sebab I think you can get like macam one meal RM6 RM8 macam tu kan. So macam we are a family of 5 so it's about like RM50. So kalau macam main meal je lah. So kalau share lah. Tak, tapi kalau macam kita nak bertambah macam lagi macam especially yang modern food lah. Bagi I modern food it's a bit expensive lah. Yes. Macam Vietnamese roll tu. Vietnamese roll RM18. Tapi sedap, berbaloi. Berapa roll tu? Berapa roll? 1, 2, 3, 4 roll je. 4 roll kan. So it's like that lah. Macam tapi I rasa berbaloi sebab RM17, RM18 sebab dia salmon roll dalam tu salmon. So macam tapi nipis je kan, yang lain semua nipis. Tapi soun tu soun tu dengan cucumber tu je. Dengan salad. Dia orang dapat gemuk tapi punya ni healthy kan, dah kebaya kan. I slim fit kan. Tapi itulah kalau macam tu it's about 100 lah. So that's why I rasa one time you pergi it's about 100 kalau I think there's a very quite common budget lah for family. I think for me individually pun I think I spend pun dalam RM20 to RM25 lah macam tu. Kalau tambah dessert I'm not that kind of dessert person lah sebenarnya. Tapi kalau tambah dessert menggila juga tu kadang-kadang lebih lah juga 50 seorang kan. So Fatin, the next question that I nak tanya you, makanan di bazar ni makin mahal ke ataupun nilai duit kita makin kecil? Sebab yelah as your perspective in your opinion lah as a licensed financial planner, what will you have to say about this? Like macam barang makin naik ke because of harga bazar naik ataupun duit kita yang makin kecil? I rasa macam as a consumer pun lah kan. So kita dah tengok go through macam daripada dulu sampai ke sekarang. Harga pun memang akan menaik lah. Tapi bila dah naik takkan turun. Takkan turun. Macam berat kita lah. Berat you lah. Berat I turun. Hashtag bayar raya. SS. So kalau macam kita tengok pasal bazar kan, yang macam I rasa macam I cari sate ke kan, macam tak dapat dah berapa puluh sen semua RM1 lebih dah satu batang. So macam I rasa it's because of memang harga tu inflation lah, naik raw material because of ni juga kan dia punya ni. Also kita tengok raw material je, dia punya belakang supply chain dia semua, it's all ada cost incurred lah. So that's why harga pun menaik lah. Untuk for peniaga, so of course dia orang pun nak dia orang punya profit sebab itu punca pendapatan mereka kan. That's the reason dia berniaga sebenarnya. Kan. Sebab tu dia pun terpaksa nak tak nak dia orang pun terpaksa untuk naikkan harga lah. So janganlah kecam dia orang. Kita support lah dia orang. Sebab bagi I kan, kalau buat sendiri pun lah, kalau you try calculate yourself bila you buat sendiri kat rumah macam mana, macam so then you would ambil sate lah, nak buat sate sendiri lah kan, or you would feel like macam you would put yourself in their shoes. So you would understand lah kenapa harga banyak ni. Sebab kalau you nak jual pun you tak akan boleh
kurang lah. Tapi betul. Tapi macam bagi I macam apa tu, dia it's because of inflation, because of the raw materials, the belakang-belakang supply chain kat belakang lah macam tu. I mean kalau kita masak kat rumah pun sebenarnya pun nak beli barang dapur pun it goes back to the raw material yang kita beli pun. Kan sama juga kalau you pergi beli sate kat bazar dengan you buat sate kat rumah, lagi penat lah buat kat rumah kan, beli dah siap kan. So the effort and the cost tu pun macam like okay, we have to appreciate them lah. Macam like just I mean like yang kena pilih yang sedap dengan tak sedap tu je lah. Tu je lah kan. So you punya ni ialah macam kalau you buat comparison, satu lagi comparison on the quality jugalah. Betul. Sebab tu rakyat Malaysia ni suka memviralkan lah, kita katakan netizen lah, bukan rakyat Malaysia, netizen lah, kena bash pula aku nanti. So netizen ni dia suka memviralkan because diorang ada right untuk judge the quality of the food kan, because of rasa tak sedap, okay bump terus viral kan. Macam last year tu I think diorang yang ingat tak last year punya kes yang diorang Bazar Ramadan Pandai Indah tu, yang diorang jumpa mutabak, jumpa kain buruk tu. I think is very like people pay that such a price that they expect like everything to be perfect lah. Macam tu. Of course lah. Because macam tambah lagi benda makan. Puasa pula tu kan. Puasa memang kita menghadir makan minum daripada pagi, daripada subuh. So macam kita expectkan benda buka puasa macam you tadi cakap. Sambal hilang, missing hashtag kan, missing sambal. So jadi dia macam kind of lacking back sikit lah kita as a consumer juga. So of course we have to win both side lah. So as a consumer obviously kita nak yang terbaik. Lepas tu as a seller I rasa macam you pun mestilah dah put in everything in calculation semua. And kalau tu tambah lagi kita masak untuk orang berbuka kan, pahala pun ada juga. So the sort of things kena win-win situation. Because I believe that in this situation, ada satu situation tu because I pun pernah juga berniaga actually sebenarnya bazar sekejap je, hobi je lah seronok kan. But entrepreneur di zaman kecil, zaman muda. But I look at the cost kan, actually to be honest lah sebenarnya berniaga makanan ni sebenarnya untung dia tak besar pun. Kalau I calculate balik kan, kalau you tengok roti john tu kan, because effort, tenaga, masa tu I actually mengharapkan, kalau I berniaga masa last time tu, I mengharapkan kuantiti masa tu yang ramai datang beli. Kalau setakat 1-2 orang beli, tak worth it. Tak worth untuk I berniaga. So that's why kadang-kadang yelah those organizer yang buat bazar tu pun have to be really look into it lah juga, this kind of issue. Because I kadang-kadang ada kesian juga certain issue di mana pergi tapak bazar Ramadan tak ada orang. Actually I kesian tau sebenarnya tapak bazar Ramadan tak ada orang tau. So promotions pun kena ada bila tak ada kan, sebab kan diorang sewa setiap hari kan. No actually diorang dah kira 1 month terus straight. So macam I kesian lah dengan diorang. So that's why I pernah ada kat tempat diorang whereby macam I meniaga, alhamdulillah lah I punya booth okay masa tu, jual kuih. So ramai orang lah, so I satisfied lah. Tapi kalau yang those yang tak ramai tu, so I boleh conclude that berniaga makanan ni tak banyak pun untung dia sebenarnya. Tapi apa I nak ada masa tu kepuasan customer masa tu. Okay. So kita dah tahu dah sekarang. So thank you for the information sharing about like whether duit kita kecil ke besar ke apa ke is actually is how kita actually carry both way lah, consumer side dengan peniaga punya side lah, betul tak? Okay. Kita tak bolehlah mahal sangat, so nanti consumer tak datang pula, peniaga pelanggan tak datang. Boleh mahal, tapi kalau macam kalau memang sedap, lepas tu orang dah tahu, orang memang akan repeat lah kan. Inti tu memang padat, bukan oksigen, bukan oksigennya. Okay Fatin, so kita dah share whether apa tu tadi kita cakap tadi, makanan kat bazar tu mahal ataupun duit kita makin kecil kan. You dah share tadi your punya opinion. So I think the next one I'm gonna ask you, is there any tips tak untuk consumer di luar sana untuk membeli makanan dekat bazar? Okay. So I share apa through my experience lah. I punya sendiri. Of course. So I sebenarnya tak akan pergi on first, second, third day macam tu. I pergi lambat sikit. Sebabnya satu, I suka tengok dekat apa orang share. Macam apa tu nama dia, kiranya makanan apa yang best, bazar mana best. So kan tu lagi senang lah daripada kita nak pergi survey sendiri pergi. Betul. So I survey mata dulu dekat social media. Test social media. Test social media. So tu macam senang lah bagi I. So at least I tahu ikut pengalaman orang, yang ni sedap. Berapa harga dia, the sort of things. Tu one thing lah. So kalau I pergi bazar tu sendiri, I akan pusing.
So I akan tengok berapa banyak gerai jual berapa banyak ni. So I buat harga perbandingan dulu. Macam kita pun pergi groceries kan. Betul? Kita pun tengok yang mana satu brand mana cuci mata dulu. Cuci mata dulu kan. So ambil bau dulu. Walaupun makro. Tak, dia lalu dia terlalu macam tu kan. So macam I buat feast mata kan. so that's one of the things lah. So I tengok, so I tahu dah okay, then I mark mana gerai mana satu. So kalau macam yang beli bundle macam kan sekarang kuih dia dah siap-siap pack betul kan? Macam dulu boleh pilih. Boleh pilih kan. Satu 50 sen. So kita beli boleh campur-campur sikit. Sekarang dah pre-pack kan. I think sebab hygiene satu lah. Betul. Yes, betul. Tak nak lalat ke apa kan. So tapi macam ada 3-5 ringgit ke sort of thing. So macam kita tengok lah yang mana berbaloi. You ada buat macam tu tak, Amir? Kalau I ikut kedekut I lah ikut kedekut I, memang I akan kira lah. Akan kira macam yang dah pack tu kan. Macam contoh you cakap tadi kan, 3 biji RM5 kan. So mulalah aku keluar kalkulator tengok kan. RM5 RM5 bahagi 3. Sebiji jatuh berapa ringgit, berapa sen. So I think then I pergi the next kedai. So I tengok berapa sen lah. Actually kedai tu sebenarnya lagi murah kalau by sen. So basically I kira per unit makanan tu. Tapi kalau roti john kau nak kira unit. Macam mana? Dalam masa ketul tu dia kalau basically kuih lah sebenarnya. Kalau macam lauk tu biasanya I akan tanya juga kalau kedekut I lah, I akan tanya satu senduk berapa ringgit. Yes, sebab some kedai diorang kira berapa senduk. Yes. Actually kalau you all tak tanya sebenarnya, dia cedek RM8. Actually you kena tanya dia selalu kalau dia nak sikit ni je. Biasa my mak akan tanya, okay kalau RM3 banyak mana, dia tanya dulu. So kalau I akan tanya dua senduk, satu cedok berapa kan. So diorang, because diorang nak jaga margin benda tu, sebab diorang ada cost diorang. Yelah, kalau satu customer berapa kan. Betul. So that's why I akan tanya berapa satu kali cedok tu. I nak tahu. So because I pun nak because I nak tengok juga untuk berapa orang makan. So kalau untuk 3 orang makan, berlebihan pula. Betul. Kadang-kadang I akan tanya orang kedai tu, kalau macam untuk 2 orang makan je berapa cedok? 2 cedok cukup dah. Okay, 2 cedok berapa? RM8. Boleh lah nak lauk tu. Ayam seketul berapa? Saya akan tanya macam tu lah. So that's how I do it. So that's why in that method actually I berjaya kontrol lah I punya expenses kat situ. Budget ikut within your budget lah. Yes, within the budget kan. Tu yang apa? Budget RM20? Bajet RM20? Bajet I dalam 20-25 lah. Macam tu bajet Fatin? Ya, macam tadi macam I cakap, kalau untuk I seorang RM20 cukup lah. Ya ke? So macam kalau satu family tu yelah up to 100 macam tu lah. Yelah, anak nak makan lain. Satu anak makan lain kan. Seorang nak makan pizza pula. Seorang nak makan sate lah. Betul. Macam tu kan. So I tambah satu lagi tips lah. So satu lagi is lah, you janganlah beli lebih pada apa yang you perlu. Betul. Sebab ni bulan puasa kan, kita tak naklah membazir. Betul. Kan? Memanglah kita tengah beribadat, lepas tu because of lapar, menaga, nafsu menaga, beli membuaya, kan? Semua binatang keluar. Beli macam-macam. So macam you makan tak boleh nak makan banyak. Lepas tu kita nak simpan pun tak, ada benda yang tak boleh nak simpan. Betul. Membazir. So tiba-tiba berdosa pula. So bagi I, kita kena have a balance lah. Even though it sounds like macam is a common advice, but to me it's actually a reminder lah. Reminder. I think it happen juga sebenarnya. It happen to everyone, even include myself lah actually sebenarnya. I thought that I boleh makan sebenarnya, tapi in the end of the day sebenarnya kita the whole day penat tu, kita bukan dah lapar pun sebenarnya, kita dahaga je. But once you dah kurma and then air, you dah start maghrib dulu ke apa ke, and then you dah kenyang dah pun sebenarnya. Kalau I rasa kalau tu share. Share. That's why the best thing is actually guna konsep share lah sebenarnya. So kalau satu murtabak tu kan boleh potong a few, berkongsi, so you dapat pahala balik. Pahala balik. Kan? Jangan ke mana-mana. Ada banyak lagi topik yang kita nak bincangkan lagi dengan Fatin. So stay tuned. Kembali lagi dalam rancangan Teh Tarik Podcast bersama Fatin Rosli. Without teh tarik. Without teh tarik sebab bulan puasa. Okay. By the way, abaikan kuih ni, ini semua plastik je. Hiasan. Tapi nanti you kena belanja. Boleh, of course. Untuk berbuka. Okay. Jadi kita masih lagi dalam topik podcast selepas raya. Tapi before kita sampai to the main objektif kita podcast selepas raya, kita nak bincang lagi a few things. Kita nak korek lagi apa yang Fatin tahu ni. So the next topic that kita nak discuss ni adalah
duit raya. So bila kita cakap pasal duit raya ni, ini orang kata apa, benda wajib lah kena ada setiap tahun kan. Especially yang those dah kerja tu kan. So duit wajib duit wajib. Dia jadi duit wajib. Harus. So duit raya harus ni sebenarnya dia because sekarang ni orang bagi duit raya, dia ikut kemampuan ke atau ikut trend sekarang ni? What do you think about that? Like sepatutnya duit raya ni in the spirit of giving kan. Betul. Spirit of giving. Bagi I, dia bukanlah ikut trend ke apa ke kan. Tapi bagi I lah ikut ikhlas you lah. Yes. Sepatutnya kita tak perlu nak ikut trend, tapi nanti diri sendiri merana. Betul. Poket lah kempis. Betul. Tiba-tiba savings lah kosong. Betul. Main those sort of things lah. Kalau gelak-gelak juga. Tapi bagi I, in terms of like duit raya ni, it's just untuk you berkongsi you punya kebahagiaan or happiness kan. Sebab macam kita dah dah habis berpuasa kan. So kita just nak share dia duit lah sikit, sedekah lah. Sedekah, kita ambil sedekah kan. Macam for Fatin punya experience kan. Macam Fatin punya experience, before we go to the funny part kan. Ada funny part ada soalan cepu mas Fatin. So let's say from the moment that you first time start bagi duit raya tu, I believe that you dah start kerja, betul tak? Kan? So the moment that the first time you bagi start duit raya tu, how much is the amount? The starting amount you bagi tu? Ingat tak? Rasa sebab kita masa tu gaji sikit je. Baru je. Adik-adik lagi. So I rasa macam minimal lah. It's like RM2. RM2 macam tu lah. Is it like macam masa tu like you sendiri rasa nak start bagi ke, ataupun like there's like before tu macam orang dah start bisnes like Fatih dah start kerja tak bagi duit raya, ada tak orang start komen-komen? Tak adalah. I mean like for me, my family tak adalah rasa tak adalah expectation you need to give ke apa ke. Tapi the thing is I dapat duit raya. You dapat duit raya? Duit raya. Bila dapat raya tu? Lepas kerja I dapat duit raya. Umur 20 lebih I still dapat duit raya. I dapat for that ni I dapat almost 200 lebih. Masa umur 20? 20 lebih lah. 20 lebih. Sekarang tak memberi. Memberi, bagus. Sebab ada 3 orang kat belakang. Yes. So orang dah expect macam kena bagi duit raya. Kalau agak-agak nak menerima tu datanglah sini. So umur 20 you dah dapat duit raya masih lagi dapat. Masih lagi dapat. Wow. 200 pula tu. Tapi rasa macam sekarang pun ada my auntie still bagi sekarang so agak apa faktor lagi? I can still her niece. So I still dapat. So itulah faktor dia. I mean because of like dia I still anak saudara dia. Still anak so dapat jugalah. Mulalah aku nak cari list makcik saudara aku ni. I mean macam saya sendiri, macam I umur sekolah menengah dah stop orang tak bagi. Kesian je. Kita dah start puberty kan masa tu, dah start berjambang, dah berjanggut, dah keluar misai. Masa tu sekarang dah shift lah. So agak pressure lah sebab orang tengok ni budak ni dah kerja ni macam. I sampai sekarang ingat budak uni. Untunglah you tak ada misai jambang. Macam I memang bisa berjambak, orang tak macam tak payahlah bagi. Then from that moment I dah start galas tanggungjawab lah. When I start kerja memang I dah kena start bagilah. So macam I pun sama macam Fatih juga, tak adalah pressure from the family like kena bagi. Cuma I rasa macam like it's a fun part of it. Macam dulu you menerima, so you dah rasa that fun part untuk menerima. Macam you masih lagi terima kan? Terima bagilah. Sebab saya rasa sebab raya pun setahun sekali kan. Betul. Masa dia kita jumpa sanak saudara yang extended. Betul. Kan? So bagi saya macam apa salahnya kita bagi. Betul lagi. Masa itulah nak top up punya pahala kan. Dengan bersedekah. I mean I always macam Fatih kan, bila Fatih bagi duit raya tu, adakah Fatih akan macam like ada level-level dia, maksudnya kalau the closest family dapat extra ataupun like the yang macam tak boleh kita tahu rahsia. Tapi bagi I macam I still do that, macam ada categorization lah. Yang closest, yang tak close. I mean even kawan rapat punya anak pun mestilah kita ada kategori dia. Cuma tak boleh bagi tahu kategori mana lah ya. Kan. So senyap je lah siapa yang dapat dia. So macam lagi satu it's because of budget. Betul. Betul. Macam Ami
macam anak siapa tu kan, kalau pergi ramai-ramai kita tak kenal. Tak kenal. Bila the whole big family berkumpul, kita dah tak kenal siapa-siapa. So macam saya tanya mak saya, mak yang tu anak siapa mak? Tak kenal lah. Kita dululah kategori yang pertama. Macam tu, ambil lah. So kita nak, bila budak, kita seronok tengok expression budak kecil bila dia tengok budak raya tu macam and then dia salam kita. To me is a satisfaction for me sebenarnya. So that's why from that moment kan I dah start rasa macam seronok juga bagi duit raya kat orang. At first saya rasa macam terbeban tau, macam duit raya datang, I dah kena standby. Tapi of course I akan allocate according to the budget. So, and also bagi I kan, macam kalau orang kat luar sana rasa terbeban ke apa kan, you know raya will come. Yes. It's yearly thing. It's a yearly thing. Planning. So bagi I plan lah. Yes, betul. Plan. So macam even myself, I do like bahagikan lah in like 12 months, you know how much is your budget kan. Duit raya untuk parents, duit raya untuk aunties or apa ni kan, semua kids. So macam you allocate lah every month berapa you boleh ni. RM50 lah. Kalau RM50 in a month, in a year you dapat RM600 lah. Betul. It's a sizable amount already. Yes. I think sebab planning lah. Segedebak kena kan masa tu. Sebab yelah you dah boleh tengok kalender bila raya. Jangan, I mean like a lot of people jadikan alasan like this tengah viral like raya dengan puasa dalam bulan yang sama. Is it a problem? I don't think it's a problem because it's actually it's you dah tahu it's the same month. Betul. You dah plan ahead dah ke belakang sebenarnya kan. Macam Ami sendiri pun of course I tak tukar duit raya sekarang. In fact actually last year punya pun ada lagi. Ada lagi. I pun sama. I masih ada lagi. I just top up je sebenarnya sebab especially yang duit RM1 lah. I memang banyakkan duit RM1. Bukan I bagi RM1 kat orang. Ya ke? Tanda soal. Kan? Tapi it's actually because I letak RM5 tapi I suka RM1 sebab tebal lah. Tebal lah. Cheating lah orang panggil kan, marketing kan. But to me macam I just top up yang berapa yang kurang je. So to me I tak keluar banyak pun every year sebenarnya. Tapi itulah macam saya cakap, daripada you nak bayar duit segedebak in a time yang macam dah nak raya tu, lagi 2 minggu nak raya, masa tu lah nak beli baju raya, masa tu lah nak keluar duit raya lah semua benda. Then you akan berkuih raya lah. Tu you rasa macam dah tak ada duit dah. Betul. Tiba-tiba berhutang pula kan. Guna credit card, guna loan loan peribadi sekarang ni jaga-jaga bank tengah call. Kan. So kita tak nak lah macam tu. Mestilah tak. Tak dapat call daripada bank tak? Untuk ni pelajar promosi. SMS semua tu. SMS kan. Fast cash. Macam tu kan. So bagi I janganlah sampai macam tu. Macam you ingat tak lagu senario kan? Apa yang raya macam mana tapi kiranya biar nampak bergaya, jangan something lah. Nanti kita flashback lagu tu. Taruhlah background lagu kan, tu. Background. Okay, nanti kita share lagu tu. I remember that lagu tu sebenarnya. So I think I mean when you look back at the interest tu pun punya bank tu pun actually tinggi tau sebenarnya. I mean just for this short period of fun je. So lepas tu you merana. So saya podcast selepas raya. Podcast selepas raya yang kita akan cakap sekejap lagi kan. Sabar Fatih, tunggu. So maksudnya duit raya ni bukan trend lah sebenarnya. Bukan. Bagi I it's more bukan wajib pun sebenarnya. It should be ikut kemampuan. And lagi satu, it's like you ikhlas ke tak. Macam it doesn't necessarily you need to give. Betul. So kalau you need to give tapi memudaratkan you, betul. It's not healthy. It's not in the spirit of Syawal or Ramadan lah bagi I. Kan? Betul. So kalau ada orang nak keberkatan lebih in bulan puasa, bulan puasa Ramadan. Betul. Tapi macam apa salahnya sebab masa Syawal kita jumpa ramai-ramai orang. Betul. So you boleh hulurkan, tapi bagi I it's back to your keikhlasan. Betul. Betul. Jangan sampai poket kita stuck because of kita nak memenuhi tiba-tiba makan Maggi pula hari-hari. Kan. Masa mula-mula pergi bazar, kau RM30 setiap hari bila raya makan Maggi. Tak pergi open house orang kan. Biasa. I mean those sort of things. I mean like makan Maggi. Siapa nampak kau makan Maggi kan? Masa tu kemarin ada satu video Ryan tu actually I last year I think I nampak Ryan Bakery dia upload. Wow, masa hari raya kemarin bagi duit raya. Wow, berangin-angin dia dengan wife dia masa tu bagi duit raya. Lepas tu kan the next day kan makan Maggi bersuap dengan wife. Maggi cup pula tu RM2. Share dua orang. Kita sama lah jadi macam tu. I mean bagi I break the cycle. Break the cycle, betul. Break the cycle. Who are you to impress? You want to untuk diri sendiri, or you want to impress others tapi you sendiri berana. Betul. Bagi I, for me the satisfaction, not worth it lah. For me the satisfaction is when the kids receive the packet tu, the raya packet tu. Kita nak pahala berpanjangan lah. To me it's not the amount that inside tu actually sebenarnya is the thought that counts.
The tradition tu lah. Yes. The tradition tu mesti ada, kena teruskan. Yeah. Okay, I think that's very good lah. Maknanya to conclude everything is not a trend. Not a trend. Is ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Betul. In the spirit of giving. Giving, betul. So ingat korang kat luar sana tu, janganlah sebabkan nak ikut trend kan. Oh, yang ni bagi 500, yang ni bagi 100 kat parents. Oh, dia pun up lagi kan. So bila up lagi kan, makanya tak apa, biarlah diri aku sendiri yang tebuk, gadai semua. Tahu-tahu datang rumah kosong. Orang open house, dia close house. Dah tak ada duit. Tahu duduk atas lantai pula. Ada ke? Adalah. Kes apa? Kisah benar. Okay, Fatin. So, next topic saya nak tanya Fatin ni. Tadi kita dah cakap pasal lipat tadi, kita dah cakap pasal apa tadi? Duit raya. Duit raya kan, ikut trend ke apa. So, the next one saya nak tanya Fatin. Of course, bila kita cakap pasal hari raya, mesti ada persiapan. Ya. Bila persiapan pula ni, Serba baru wajib. Semua nak tukar baru. Dah kurus. Yelah. Kebaya. Baju sekarang lagi kecil pun, lagi kecil lagi mahal. Baju budak-budak yang kecil tu baju budak lagi mahal daripada baju. Baju dewasa pun murah lah sikit, I can say that. So that's why bila kita cakap pasal persiapan raya, of course you ada budget you, and then this and that semua. You ada tak pengalaman buat persiapan raya you sekeluarga? Kita ambil contoh last year lah This year belum lagi buat persiapan. Ke dah buat dah? Belum lagi. Okay, so kita ambil contoh last year lah So last year persiapan raya you untuk the whole family macam mana? Baju raya. So selalunya baju raya lah. So I suka pergi hunting lah. Hunting murah-murah punya. Macam tu. Murah-murah. Sebab especially untuk kids lah. Sebab badan dia orang membesar. So dia membesar. So bagi I, and pakai baju raya ni sekarang sekali dua je. Lepas tu I rasa macam tak berbaloi lah untuk nak beli yang mahal untuk kids. Lagi tu I rasa macam selalu I kira yang material. Kalau kuih dia RM5 pun tak kira. Satu unit berapa, tambah lagi lah yang kain kan. Saya pun kira. So kenapa baju anak I lagi mahal daripada I? Macam tu lah kan. So those sort of things. So I pergi warehouse sale. I pergi selalunya ada pergi few years lah. Last year pergi mana? Omar Ali punya warehouse sale dekat Gombak. Tapi kena pergi awal lah. You tak lagi lambat. Macam dia memang every year dia buat ke? Kalau yang sepanjang I pergi ni, dia pergi setiap tahun lah. Ada setiap tahun. Okay. So how much that you spend dekat warehouse Omar Ali punya sale? 2 kids like 2 pasang. 2 pasang each? 2 pasang each. Wow. Okay. Lepas tu dengan husband I ni sekali, dengan my father ni kurta. Last year about 200 plus. 200. I think about 7 pieces or 7 pasang macam tu. It's about 200. That's very reasonable price. Cheap. I think very cheap. Very cheap. And it's a quality. 200 yang cotton cotton. 200 Sebab macam 200 I seorang je tau. Elra. 200 ni je tau. Elra macam tu. Sebab macam bagi I macam tu lah. Bagi I it's about the macam apa tu, quality and also reasonable price lah. Sebab macam saya cakap tadi lah, anak I membesar. So macam takkan setiap tahun kita nak ni kan, macam yang mahal pula tu. Lepas tu macam I bawa kawan-kawan I sekali. So macam kita orang siap cuti one day, kita orang pergi shopping together. Besar ke warehouse dia tu? Taklah besar sangat, but you can spend few hours lah kat situ kan. Sebab nak cari, dia ikut apa stok yang ada lah. Okay, ya betul lah. Sebab tu you tak boleh pergi lambat. Satu lagi satu sebab size apa lah. Dia tapi yang satu you tak boleh dapat design yang baru lah. Sebab dia kan yang stok yang lama ke apa ke yang dia jual lah. So, warehouse sale bukan designer sale ke apa kan. Plus people don't even know pun is the latest design. Betul tak? Kan sebab especially for baju Melayu, I think lah it's about the same je kalau tanya saya kan. Unless you nak pakai yang macam apa, hari tu apa I tengok yang konsep Ultraman apa benda. Itu AI generation je. Tiba-tiba yang sleeveless. Yang Iron Man lah, Spiderman punya suit baju raya lah. Oh my god, I pun tak pakai, please lah. Tapi macam bagi I macam it's jenis yang kita just nak yang baru. Tapi tak apa. I think Omar Ali punya brand kot, you can get like 200 for the whole family. I think it's very good lah because your plan. Mana dapat tahu pasal macam ada lalu dekat I punya social media macam tu. My friend pun pernah pergi macam tu. So that's why I think like 3 years
plus I dah pergi kat situ je. Oh, I think I quite shocked lagi. I still shocked juga. So RM200. 200, yeah. 200. I mean like the whole family dah complete. Yes. I think it's very good because Omar Ali kita pun tahu quality dia is very good actually. Dia punya quality style dia kan. Bukan nak promote bukan promote. This is I'm not sponsored. This is not paid sponsorship. It's just based on my experience. Because I pun pernah beli juga baju Omar Ali, satu baju dia. I mean kalau I beli yang betul-betul like new freshly design punya daripada butik dia, it cost about 300 juga tau. 300-400. Lagi satu I rasa more on shopping last minute. Kalau jalan tar ke apa ke kan, so dia macam mostly dia nak let go on dia punya stocks kan. Masih pergi Omar Ali tu dah dekat nak raya ke apa? Tak, yang tu I kena pergi awal. So kalau tak you tak dapat the same colour or you nak same, macam anak I ada two girls, so macam kita nak cari the same design ke apa, it will be a bit hard lah. So you kena pergi awal puasa. Okay, so kalau korang sekarang ni dah macam I rasa lambat sikit lah kot. Tapi I tak tahulah dia. By the time video ni publish, I think tak tahulah. You tunggulah tahun depan. Tunggulah tahun depan. Tapi you guys dah dapat list daripada Fatin kan. Kau nak tahu lagi list kat mana, cari Fatin. Lepas tu yang tu one of my experience lah. So kalau yang lagi macam benda lain yang ada yang I punya experience juga, it's like my friend want to let go her baju semua macam tu kan. So sebab kita orang same size. Pasal I cakap okay, I got new baju, at least for me new baju, tapi for her it's like ni kan. Tapi itu jenis orang yang kena tak kisah lah. Tak kisah, betul. Macam I memang tak kisah. So macam baju I, kalau ada kawan I nak ambil, boleh pinjam, boleh apa. Designer kan? Bukanlah macam tu kan. Tak, bagi I it's like still it's a brand something untuk you. Orang tak pernah nampak you dalam bedak baju ke apa ke. I daripada sekolah lagi you kawan-kawan pinjam baju I semua. So okay, semua sama size lah kawan-kawan you. Pandai pilih kawan. Dia pilih kawan semua yang satu size. Betul, kasut pun sama. Saiz kasut sama. Tukar-tukar je lah. Macam tu. Macam my sister dengan my mum, dia actually my sister memang dia kerap beli handbag sebab dia kerja kan, office kan. So tukar-tukar kan? Taklah, dia memang dia bagi je. So handbag dia dipakai one time je. Handbag yang cantik. Akak nak I nak juga. Okay, akak nanti call ni. Ya, call. Boleh buat servis pinjam handbag ke? Ada tak? So usually my sister macam my mak akan datang rumah dia kan, macam so apa handbag yang kau nak bagi aku pakai ni? Sebab usually my mak akan pergi rumah dia macam tak bawa apa-apa handbag tau. So datang kan, cari-cari dalam almari, keluar beg baru. Tudung ke apa ke, dia cari je kat situ. Keluar rumah ke beg baru kan. Macam saya, macam I rembat I punya my brother-in-law punya samping. Samping dia pun samping mahal. Samping mahal. Dia pun beli yang memang a few hundred punya samping. So then kenapa? Samping pun 1,000 pun ada kan. 1,000 pun ada. So that's why I ambil je balik dia punya. Like who orang kau tahu pun. Bagi I macam tu lah. Cantik. Dia punya. So bagi I it's like that lah. Macam you tak perlu pun everything serba baru. Yes. Everything needs to be the first like hand. Betul. Macam tu kan. Kalau yang perempuan nak tudung, anak tudung pun baru sebenarnya kan. Lepas tu semua kena brand. Macam bagi I tu lah, it's again like maybe I yang macam tu lah kot. Yang Maidin tadi Maidin very good I jumpa this thread macam this influencer lah. So dia pergi just nak tengok lah, is it baju pakai you or you pakai baju? Yes. Yes, I nampak. Betul. It's like you style it, or the baju kena rely on the baju to make you a stylo person. Yes, betul. Macam tu kan. So macam she went to Maidin, so this influencer. So I was like, tertariknya. So dia pergi Maidin. Okay. It's like baju tu is only like 79. Okay. She got 2. So it's like she got 2 pairs. So dia pergi and they style using whatever she has. Macam accessories lah, handbag dia, shawl dia. So it's like so cantik. So I also like from my own experience lah, macam ada boss dekat my place dulu kan. I work before. So macam kita tahu macam bos ni memang kaya lah. Dia memang kaya pun. Tapi to my surprise, I always saw her berjalan macam datang office macam stylonya dia ni kan. Kata Fatin, I beli kat Giant je. Wow. Giant kat luar tu yang 300 semua macam tu. Yang railing kat luar tu kan. So I pun okay lah. Dia ni style lah dia ni kan. Macam tu kan. So I pun beli juga macam tu tau. So macam bagi I, it's you wear the baju. It's not baju yang wear you. Or you rely to the baju untuk make you a stylo person. Betul. So bagi I, kita kena bijak lah sikit. Betul kan. Yes, I agree with that. Sebab macam kadang-kadang macam I pun I pakai, pernah lah juga pakai baju dekat Maidin tu sebab masa sahaja nak experience macam mana yang dia influencer experience. So my sister bagi idea cakap cantik ke? Masa tu I baru start kerja cakap kan, do you have to be so struggle nak kena beli a few brand, certain brand
2,000. Gitu tak. Yang satu set tu sampai a few hundred. I just kenakan dengan sampai mahal my brother-in-law je. So I pakai baju Melayu. Baju Melayu Maidin yang murah punya tu, yang 79 tu, around that price. Tapi I pakai sampai mahal dia. Terus jadi model. Ya, terus jadi macam wow, mana ni? Bila I cakap Maidin kan, dan diorang gelak. Diorang tak percaya. I like literally show the label lah, macam memang Maidin lah. Sebab Maidin sekarang is tak macam Maidin dulu. Macam Maidin dulu memang I pernah beli dulu, memang tetas lah, memang tertarik. Maidin boleh sponsor? Sponsor please. Thank you. Tapi itu dah bagi I. It's about you tahu what you need. Betul. And you work within your budget. Betul. That's all. Agree. Sebab yelah, yang tu pun satu juga, kita back tu balik. Bila dah kena persiapan tu, nak kena complete semua tukar. Not only baju tau Fatin. Ada orang tukar sofa I free. Okay. Thank you my friend. Ya ke? Siapa friend tu kredit nanti tag dia tau. I mean like literally pun I pernah pergi I pernah pergi rumah my friend ni, dan macam every year I notice that lansir dia bertukar tau. And then I tanya dia berapa, because I pegang material, I boleh tahu dah very expensive one lah. So I think dia kata every year dia akan tukar, dia akan spend dalam 3,000. Kondo dia duduk kondo je. Cuba bayangkan kalau landed house ke apa ke. Satu rumah punya lansir is 3,000 tau tak. Lepas tu orang datang setengah jam je. Yang paling belik 5 minit je. Tak belik pun sebenarnya. Tak belik pun. Tapi I tanya, you belik? I belik sebab kau ajar Fatin. Jangan bagi you datang. Aku tak tukar lansir. Kejap aku belik Fatin je lansir. Tak belik tu sebab macam Korea macam like, bila kita masuk rumah dia, first impression dia memanglah dia nak impress kau lah. That's the thing. But I datang rumah dia sekejap je, lepas tu I balik dah. So I datang macam, wow, rumah you cantiknya. I terus, yelah, lansir is the most noticeable thing lah kan. So I akan pergi macam, wow, lalu pegang gitu je. Mahalnya berapa ni? Dia kata, I tempah satu rumah 3,000. Yang tapi should you do it yearly basis? Yang paling best bagi I basuh lah. Basuh, lepas tu kita boleh guna balik. Benda macam tu lah. Okay. Kan? Yang penting my friend hutang sebenarnya. That's why, I mean like, alih-alih you merana. I mean like, you punya happiness tu short lived. Kita nak berpanjangan happiness kita. I mean like, bila dia hutang mudarat lah, jangan mudaratkan diri lah. Lepas tu like after raya lah, dia macam call I macam tu pinjam kawan-kawan pula. Nak pinjam bank kawan. Dah habis dah. Actually dia nak pinjam bukan sebab dia nak makan, dia nak pinjam sebab dia nak bayar like yang lansir tu. Can you imagine, you raya like I think dalam sebulan, tapi dia hutang lansir tu is 6 kali bayar 6 bulan. So maknanya you dah habis raya pun raya haji. Raya haji tukar baru. I mean of course to me lansir tu ala IKEA je. IKEA pun murah je kan. IKEA pun very good quality actually sebenarnya. Kamna Nagoya texture kan. Tak lah, bagi I macam it goes back to your live within your budget lah. Betul, live within your budget. Kalau mampu boleh. Kita bukan cakap lah. Tukar lah. You nak tukar apa, tukar. Sekarang memang dalam plan. Nanti kata tengok video Fatin kan. Tengok video Fatin ni macam kata alamak, Fatin dengan Amir kata beli lansir murah lah. No, boleh beli tapi within your budget. Betul. Okay. And if you plan for it. Betul ya. Jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi for another last topik kita yang paling utama, iaitu podcast selepas raya. So stay tune. Stay tune. Kembali lagi kita dalam rancangan Teh Tarik Podcast edisi Ramadan. Tanpa teh tarik, betul. So kembali lagi kita, dan thank you Fatin for staying with me lagi. Bersama kita lagi, masih bertenaga lagi ni. Walaupun puasa. Walaupun puasa lagi, hashtag kita puasa ya. Okay, so Fatin, sekarang ni kita dah last topik ni. Topik yang orang semua dah nak habis dah. Sorry lah, masa mencemburui katanya. Kat belakang tu dah tunjuk times out kan. Actually dah sampai ke topik yang di mana everyone is facing. I mean not only some people, I mean most of majority Malaysian are facing it. Is actually it always happen podcast selepas hari raya. So kenapa benda ni boleh terjadi podcast lepas raya ni? I rasa, and also tahun ni lah kot mencabar sikit lah, 2025 sikit. 2025 ni Januari cuti sekolah. Januari to February cuti sekolah. Februari masuk sekolah. Masuk sekolah balik, betul. Dengan apa, kena bayar registration fee lah. Registration fee, betul. Kan? Buku teks, apa semua lah. Buku semua, walaupun ada bantuan, tapi ada yang sendiri kena bayar. Betul. Ada yang tak dapat. Lepas tu yang preparation puasa. Lepas tu
tu raya. Kan? Sebab lepas tu Chinese New Year. Januari kan. Lepas tu dia berturut-turut. Betul. So, tapi benda ni kan, setiap tahun kita dah tahu dah. Kita tahu. Setiap tahun benda sama. Jangan cakap tak tahu kan. Tak tahu benda ni tak datang. Marah ni. Tak, bagi I, itulah, it goes back. How do you plan your finances? Betul. Macam tu kan. Agree. Sebab macam you tahu dah benda ni akan datang. Yes. Apa yang kita boleh buat? Kita break down into smaller pieces. Macam every month, macam saya cakap tadi, kalau you simpan RM50, setahun dah ada 600, those sort of things kan. Betul. Tak adalah macam dah puasa ni baru nak simpan duit untuk nak raya lagi 2-3 minggu. Macam tu. Mana it doesn't work. Tak apa, it doesn't work that way. Betul. Kan. So macam bagi I, you plan for it. Betul. Macam I buat exercise cash flow kan with my clients semua kan. Okay. Macam that's one of the things fundamental financial planning yang memang kita akan buat. Kan kita akan tulis apa benda yang dia orang satu spend, sketch untuk dia. Income, apa dia spend, apa yang dia bayar monthly basis macam tu kan. So on yearly basis ataupun quarterly basis semua kita buat. Memang kita ada dia punya data kan. So bila dia tengok kan macam dia tu okay, raya je at one year dia akan allocate. Good, you allocate. Tapi how do you take action? Betul. Untuk get to that budget tu lah. You break it down lah. Macam simpan lah monthly basis. Betul. Takkan terasa. Termasuk nak tukar duit raya tu lah. Sekarang pun bank pun ada yang tabung semua kan. So betul. You boleh buat auto deduction lah. Kan. Terus buat auto deduction. That's the best. That's the safest way lah. Because sekarang pun teknologi pun dah maju. I mean like you tak perlu buat manually. Tak payah buat manually. Lepas tu you nak kira ni. Lepas tu dalam buku kan selit-selit kan. Buat dalam sampul. Tak perlu. Macam you just put 5-10% of your duit gaji yang dapat terus simpan lah. I mean kalau ada balance good lah kan. Simpan je lah. Tapi dia jadi kalau tak cukup ni. Kalau tak cukup lepas tu tiba buat personal loan. Kita cakap yang tu habit selalu orang sekarang. Tak ni je talian hayat. Talian hayat. Sebab ni kalau tak kawan tak cakap talian hayat macam ni. Kawan dulu. Lepas tu tiba-tiba tak boleh lepas tu bank kan macam tu. Sebab bagi I not healthy. Memang dia orang selalu gunakan like personal loan as emergency exit untuk mereka tahu. Macam dah plan credit card dulu. I mean credit card okay kalau you boleh bayar balik lah kan. Tapi credit card kalau orang tak tahu it's 1.5% Amir. Betul. Kalau you tak bayar you punya outstanding it's 1.5% of your overall total. Tinggi tau sebenarnya. Sebab 18% yang setahun per annum kan. Tinggi tau sebenarnya. Paling tinggi sebenarnya. Paling tinggi kan is credit card sebenarnya. So that's boleh guna credit card but as long you kalau bayar. you discipline it's okay. Credit card can be a tool lah untuk you. Tapi but it's not your jadikan tu pun backup je sebenarnya as emergency. Janganlah bukan emergency, not emergency. It's not emergency. It's actually it is something yang bila you guna credit card you have to pay back betul. on time. Sebab kena ingat credit card tu ibarat you pinjam duit bank dulu sebenarnya. Bank bagi kau duit dulu. It's just a method of pay. So you tak bawa cash. Yes, betul. Or you can just use credit card as like your debit card lah. Betul. Means you can pay for it baru you guna. Macam I memang guna credit card. I guna credit card tapi immediately I bayar lah. Because I tahu berapa bajet. Contoh I ada groceries ke nak beli grocery ada bajet 200. I kasut credit card sebab nak collect point. Betul. Tu bijak. Cashback. Dia jangan jadi merana bila credit card you guna maksimum, bayar minimum pun kadang ada orang tak boleh bayar minimum. Those sort of things. So it's not healthy. So that's why that one always happen kan. And then yang paling best pula nak impress pula orang tukar kereta pula. Siapa Siapa So adalah orang tu kan. So bila raya je kereta baru. Tak tahulah dia nak impress siapa. Tapi kalau macam jenis daripada nak impress girlfriend ke? Mungkin nak cari calon cari kan. Cari jodoh so kena tunjuk kereta besar kan. Okay. I mean that's a very not healthy. Bagi I macam if you memang plan, you memang plan for it lah kan. You macam perlu dah sebab nak keluarga bertambah ke. Betul. Kereta you memang dah lama. You nak jalan jauh you takut akan rosak. Because kalau actually kalau kereta dah lama pun sebenarnya kalau you repair pun the cost dia tinggi sebenarnya. Tu boleh. So lagi satu macam ada yang mungkin ada orang buat macam sebab dia back to impressing tapi macam cheapskate sikit. Macam mana tu? Macam mana tu? So dia nak tahu juga ni. Sewa kereta sebab kita jumpa masa raya je 1-2 hari je kan kita buat konvoi raya ke apa. Sewa lah Alphard. Tapi mungkin it is maybe
financially savvy compared to you beli kereta baru. Betul. Setiap tahun you kena, setiap bulan you kena bayar untuk 7-9 tahun. Oh, okay. This consider financial tips juga kan? Financial tips. It's like macam, but it needs to be you already budgeted for it, you plan for you it. dah memang budget allocate untuk sewa kereta. Sebab macam masa tu you nak bawa sanak saudara, saat tu you sewa Alphard. Kan sebab convoy kan, you bawa parents sekali semua, so tak adalah naik 2-3 kereta. Those sort of things. That's very smart actually sebenarnya. It's a financial saving. That's very smart sebenarnya, by rental kereta sebab like bukannya ada label pun tulis kereta sewa. Bukan tulis kereta sewa sendirian berhad kan. Malu kan nak bawa kan. Habis janganlah tiba-tiba kau ni bawa kereta Ferrari pula sewanya. Impossible lah kan. Lepas tu bila macam jangan minta duit raya, tak adalah. Kau RM10. Itu betul-betul. Tak adalah kita mengecam, jangan kecam juga. It's just like itu pokai sebelum raya dah pokai dah sebenarnya. Lepas tu balik makan Maggi. Makan Maggi mana? Ya Allah. I think right. Balik makan Maggi, naik kereta Ferrari. Okay, hopefully korang dengar I think we take this as a serious action lah, because the reason kita ada Fatin here is because Fatin as a licensed financial planner, you pun of course ada experience whereby your client will get your advice ataupun kalau tak bukan klien you pun, I'm sure that random people pun akan tanya you your advice. So you as a orang yang ada experience nak do budgeting kan, of course you will do you will say the same thing juga to everyone. Yes. And also I think it's life experience jugalah kan. So macam tadi yang kita cakap pasal baju raya ke apa, I dah kumpul baju dah banyak. So siapa yang follow I kat social media pernah nampak I up story I punya I punya baju kurung apa benda tu semua dah penuh 2 almari semua. Ada dekat TikTok yang nampak baju kurung. I rasa dekat berapa puluh 50 lebih macam tu kan, almost 100 pun. So macam sekarang untuk raya I macam okay, you guys pilih. I cakap anak-anak you pilih. I have all the colours, I will just wear it. So I don't need to spend for me. So that's why tadi macam saya cakap I pergi just for the kids lah and their father. Sebab husband I pun tak simpan baju Melayu banyak. So macam okay, kita tanya kids baju colour apa. So macam okay, nanti I buka je yang mana satu I punya ni ikut ala-ala sikit. Memang wife macam tu sebab macam I tak pakai baju kurung everyday. Sebab my sister pun sama. Dia memang ada beratus baju kurung. It's because dia work. Dia bekerja. Macam I sekarang dah tak bekerja pakai baju kurung dah. That's why you pakai balik, dia sakit balik je kan. So nampak baru balik macam tu. Betul. I mean, doesn't mean have to be your itu untuk personal preference lah. That's my personal preference. But at least kat situ dah cut a bit cost sikit. Tak semestinya macam like maybe tudung je I beli baru. Tudung je lah. Tudung pun dia sama dengan baju. Tapi dia tak double the cost lah. Kalau tidak, baju je dah 100 kan. Tudung je 100 contoh lah. Even tudung pun mana dapat 100 dah. Lebih. Sebab saya pun, sebab saya every year memang saya buat persiapan raya mak saya. Memang kalau I bought my mum tok tutup lah. Tok tutup. Then usually anak yang soleh. Masih available lagi. Okay. Okay, macam I memang tak letak limit kat my mum. Memang saya takut tahu macam berapa dia. Anak yang soleh. I cakap dengan my mum cakap tapi you already budget for it, betul tak? Dah budget dah for it. Dah budget for it. Tapi cuma apa-apa hal untuk dia I tak letak budget. Yes, betul. Untuk mak jangan. Okay, memang no So I cakap keberkatan tu. Pilih je. Pilih. So kali bila dia pilih kan, berapa ni? 500. Saya mula tengok balik. Betul, my mum tengok muka ada berubah. Saya cakap tudung lah satu lebih. Okay, tak apa, I bayar dulu. Dulu credit card dulu kan. Tapi bayar balik. Bayar balik tapi kita tahu dah, okay, kita dah allocate certain budget untuk mak kita this round kan. And of course my sister pun will help me lah. Then she will call me, I tak sempat nak shopping my mum, so I top up for you lah. So I dah dapat sikit from my mum macam tu. So in the end of the day macam I tak ada rasa terbeban sebenarnya, because I dah budget. Every year I can spend my mum certain amount untuk dia ni kan. And then kat situlah I pula jadi macam you. I buka balik baju almari, mana yang matching dengan baju mak I. Kan? Yang baju mak I matching, lepas tu I matching dengan dia. So sometimes okay, so sometimes dia rasa macam like alah tak payahlah kalau mak tak nak, mak tak ada, mak tak nak lah kan kalau kau tak ada. So I mean budget lah, it's budget lah. Okay, so Fatin, banyak betul tips kan, banyak tips yang berguna. I think I kind of like whatever that you share just now. That's like good. Plan ahead. You tahu dah raya bila, puasa bila, raya Cina bila, festive kan. Okay, so my next question adalah, is there any tips tak lagi untuk elakkan ni
orang di luar sana untuk jadi pokai selepas raya ni? Okay, selalunya macam orang buat open house kan. So ada lah macam you nak berbaju-baju. Yes, betul. sebab rumah orang ni tak nak pakai baju yang sama. Betul, so, nanti dalam gambar perasan. So macam I boleh pilih je dari almari. Tapi bukan I kata apa tu sebab I dah simpan bertahun. Tu I dah simpan bertahun. So kita selalu kena make sure badan ikutlah baju. Tu tips I. So kena kurus fit. Ini baru betul-betul ukur baju di badan sendiri. Ukur baju badan sendiri. Kalau tidak baju yang sama je lah. Baju yang sama je. Yang sekarang punya kan. Tapi lagi satu I rasa macam you can do tengok online kan. Yang macam masa raya, second, third week raya, kadang-kadang orang let go at cheaper price. Kan. You ada discount, so you jimat. Jualan dah hujung-hujung sebelum raya Sebelum biasanya. raya pun ada tengah-tengah middle of raya. Sebab kita kan raya sebulan kadang-kadang raya sampai ke raya haji. Betul. Open house setiap minggu. Sebab ada weekend, 8 weekend betul, je. Kan sampai terspirit over sampai ke raya haji kan. Actually I pernah juga tahu macam dah nak pergi open house ni tau. Petang tau. So pagi tu I sempat singgah beli baju raya sebab dah tak ada orang tak masuk mall lah masa tu. Masa bulan raya orang dah tak masuk mall dah. Actually mall akan kosong. So I akan masuk kata wah murahnya. So it would memang akan ada discount. Memang akan ada discount. So I akan ambil yang tu nak pergi open house yang ni lah. And then daripada RM80 kurta lah. Selalu open house saya pakai kurta je. Daripada RM80 tu RM30 je kurta yang sama. So I memang ambil lah. Betul. So that is one of the tips lah. So bagi I macam you don't need to beli at one go sebelum raya. So you space it out lah. Dia yang penting raya pertama tu lah. Yang raya pertama tu memang semua kena serba baru lah. Itu memang dalam Islam kita memang tiba-tiba janganlah pula kau first day raya kau 3 pasang baju tu pagi petang malam. Dekat dapur lain, tetamu A datang lain, tetamu B datang tukar baju lain kan. Saya kena tugas basuh pinggan, kena baju kena lengan kena lain. Tak boleh lengan butterfly. Betul. Tak ada macam tu kan. Tak ada macam tu. Tapi I mean pagi sampai ke malam je lah pakai sebenarnya. I think that's very good lah. So one of the tips kena elakkan is berhutang lah sebenarnya. Jangan berhutang. Bagi I dalam Islam pun tak dianjurkan you berhutang. Betul. Kan? Sebab so kita dah beribadat satu bulan. Betul. Yang kita memang pergi tarawih, kita ikut semua yang yang sunat, yang apa semua kan. Kita nak ibadah kita semua berpanjangan. Betul. Kita menjadi orang yang lebih baik selepas berpuasa kan. Betul. So kita tak nak jadi orang yang membazir dan mengikut perangai yang tak elok lah. Betul. Macam tu. So I rasa bukan jadi ustazah di sini. Ustazah Fatin. No. It's just that more on memperingati apa yang baik kita ikut. Yang tak baik jangan ikut. Yang tak baik jangan ikut. Because in the end of the day, raya ni is a celebration. Betul. Kita nak seronok-seronok sebenarnya raya ni. Kita bukannya nak yelah orang nak impressing others. Sebab biarkan makcik-makcik bawang di belakang kita. Sebab kita tak naklah macam kita tak naklah macam apa tu orang kata tengah sorok-sorok raya kan tengok balance account tunggu menangis. Dah tak ada ni. Lepas tu ada pula upfront nak kena bayar lagi bulan-bulan depan ni. Dah standby nak kena bayar, dah panggil dah, bank dah panggil dah bayar you happy satu hari bertahun merana. So I think back to the original of the objective, which is perayaan is what? Hari Raya is all about spirit of forgiveness, spirit of ikhlas, celebrating, gathering, the kemenangan kita berpuasa selama sebulan. Betul. Jangan lupa puasa 6. Betul. Hashtag jangan lupa puasa 6. Hashtag duit dah habis. Raya. Duit dah habis. Puasa 6 lah. Makan roti, cicah, teh, tarik je. Macam saya biasanya macam tu. Dah lepas raya saya puasa 6. Bukan tak ada duit. Dah puasa 6. Alhamdulillah. So jadi kepada korang di luar sana, thanks for watching. Terima kasih sebab stay sampai to the end of the kita punya podcast kita. Jangan lupa teh tarik. Jangan lupa teh tarik. Kita belanja nanti selepas nanti. Okay. So kepada korang semua, yang baik tu datangnya daripada kita. Yang baik tu datang daripada Allah. Yang tak baik tu daripada kami. Maafkan kekilafan dia dan saya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.